bersama dengan penyanyi muda paling hangat sekarang, Aiman Tino. Hai. Macam biasalah, perasaan berjaya menjadi salah seorang finalis AJL 31. Memang sangat-sangat berterima kasih kepada pihak juri AJL kerana mengambil Aiman dan percaya Aiman untuk ke pentas AJL. Dan perasaan memang sangat-sangat tak sangka. Mulanya memang macam nak menangis lah. Aiman boleh cerita sikit tentang lagu Ku Rela Dibenci ni. Siapa yang buat, macam mana cerita lagu ni sebenarnya? Yang membuatkan lagu ni lirik mak Aiman yang menjadikan lagu ayah Aiman. Lagu ni dia mengisahkan macam pasangan bercinta. Lepas tu lelaki ni dia sakit. So dia nak biar macam perempuan tu benci kat dia. Sebab dia ni sakit, dia tak nak perempuan tu tahu. Macam tu, pergilah kau macam ni. Aku sakit sebenarnya macam tu. Itu jadinya Ku Rela Dibenci. Macam mana bekerjasama antara keluarga? Mungkin ada gaduh ke? Ayah buat lagu tu, orang memang combine berdua je, mak dengan ayah je. Bila dah siap baru ayah macam datang. Man, ni lagu untuk kau ni, dengar. Aiman dengar, guide. Sedap. Sebab apa, jiwa Aiman pun memang jiwa jiwang. Dan daripada kecil memang nyanyi lagu New Boys. Lela Bidadari. Memang lagu-lagu lele lah. Bila ayah bagi macam, oi sedap ni, sedap. Main gitar, guide. Jadi lagu tu. Dia orang cakap yang suara Aiman sendiri macam ala-ala kumpulan New Boy. Mungkin suara tak sangat kot Aiman rasa. Tapi genre lagu tu memang Aiman nak mengembalikan balik zaman 90-an. Zaman yang Aiman minat. Walaupun Aiman tak melalui zaman tu, tapi memang Aiman minat. Ada orang cakap yang you sebenarnya tak layak pun nak sertai AJL ni. Diorang tak suka pun you nak masuk AJL. So apa komen Aiman? Aiman tak tahulah, mungkin tak tahulah. Kalau ada orang pun Aiman macam tak payah nak dengki sangat. Ini rezeki masing-masing kan. Bukannya Aiman seorang yang baru dalam industri ni. Ada lagi Sufian Suhaimi, geng Aiman satu company memang dapat agak ke final. Apa harapan Aiman ataupun Aiman nak membuktikan apa dekat penonton dekat luar sana yang selama ni mempertikaikan kelayakan Aiman untuk sertai AJL? Nak membuktikan tu tak adalah sangat. Tapi kalau nak tahu lebih lanjut lagu tu, macam orang kata lagu ni kisah mati. Apa benda mati-mati. Nak tahu apa benda sebenarnya lagu tu, tengok AJL nanti. Kita akan mempersembahkan cerita dia, mengisahkan cerita atas stage nanti. Untuk single kedua Aiman, Permata Cinta, Aiman rasa akan hit juga tak macam Ku Rela Dibenci? InsyaAllah hit kot Aiman rasa lagu tu. Viewers pun Alhamdulillah dalam masa beberapa minggu dah mencecah 2.6 juta kat YouTube. Aiman harap sangat orang kat luar sana terima macam mana korang terima lagu Ku Rela Dibenci. Terima kasih. Hai, saya Aiman Tino. Jangan lupa saksikan saya dengan lagu Ku Rela Dibenci di pentas final AJL 22 Januari nanti. Oi, jom!